Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Faizal bin Awang bersama dengan rakan saya daripada kumpulan kami iaitu Siti Hawizah binti Syamsuddin dan juga Azizul Helmi bin Azhari. Baik, bagi kumpulan kami untuk subjek e-dagang ini, kami telah memilih satu syarikat ataupun organisasi bagi tujuan analisis, dan di mana tajuk pembentangan kami adalah analisis pasaran business to business bagi syarikat Greenpact Solution Sdn Bhd. Dalam pembentangan ini kami akan menerangkan secara menyeluruh tentang latar belakang syarikat, analisis pasaran, cadangan jualan unik, strategi harga dan promosi serta strategi pemasaran dalam talian yang digunakan oleh Greenpact Solution. Dan tujuan utama penulisan yang telah kami buat dalam kumpulan kami adalah untuk menilai bagaimana Greenpact Solution boleh bersaing secara mampan dalam pasaran global melalui model e-dagang business to business yang berasaskan digital dan kelestarian. Sedikit maklumat berkaitan latar belakang syarikat. Greenpact Solution Sdn Bhd ialah sebuah perusahaan kecil dan sederhana tempatan yang beroperasi dalam sektor pembuatan dan pembekalan pembungkusan makanan bersera alam. Syarikat ini menghasilkan pelbagai produk seperti bekas pembungkusan berasaskan serat tebu, PLA, straw boleh dimakan serta beg kertas kraft. Matlamat utama Greenpact ialah menyediakan alternatif kepada plastik sekali guna yang semakin dikawal penggunaannya oleh kerajaan dan komuniti antarabangsa. Kini, Greenpact sedang beralih daripada model tradisional kepada model business to business e-commerce melalui platform antarabangsa seperti Alibaba.com. Langkah ini membolehkan syarikat menebusi pasaran global, meningkatkan kecekapan operasi dan memperkukuh imej jenama sebagai pembekal pembungkusan lestari yang berdaya ekspor. Seterusnya bagi tinjauan industri. Industri pembungkusan mesra alam kini berkembang pesat di seluruh dunia. Menurut laporan Statista bagi tahun 2024, nilai pasaran global bagi pembungkusan hijau dijangka mencecah $413 bilion menjelang tahun 2027 dengan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 6.5%. Pertumbuhan ini dipacu oleh peningkatan kesedaran terhadap isu alam sekitar dan dasar kerajaan yang menghadkan penggunaan plastik sekali guna. Di Malaysia dan rantau ASEAN misalnya, industri ini terus berkembang pesat berikutan pelaksanaan dasar plastik sekali guna bagi tahun 2018 hingga 2030 serta peningkatan penggunaan platform penghantaran makanan seperti GrabFood dan Foodpanda. Dalam konteks B2B ataupun business to business, peningkatan pesanan secara digital dan automasi pesanan telah menjadi trend utama. Pelanggan kini lebih gemar menggunakan portal dalam talian yang menawarkan auto reorder, invoice automatik dan pengurusan stok masa nyata. Maka jelaslah peluang bagi syarikat seperti Greenpact Solution amat besar jika ia mampu menggabungkan kelestarian dan teknologi digital secara berkesan. Seterusnya bagi analisis keperluan pasaran. Analisis keperluan pasaran ataupun market needs analysis memberi tumpuan kepada kehendak sebenar pelanggan business to business. Terdapat 3 kategori utama keperluan pelanggan dalam industri ini. Pertamanya adalah keperluan fungsional, di mana pelanggan menuntut bekalan yang konsisten, produk yang berkualiti tinggi dan mematuhi piawaian antarabangsa seperti EN 13432 ataupun ASTM D6400 serta pensijilan halal Malaysia bagi pasaran Muslim. Yang kedua adalah keperluan emosi dan imej korporat. Pelanggan korporat memilih pembekal yang boleh membantu mereka menonjolkan imej hijau dan tanggungjawab sosial. Penggunaan pembungkusan eco-friendly menjadi simbol komitmen terhadap kelestarian. Yang ketiga adalah keperluan digital, di mana pelanggan business to business kini mahukan pengalaman pembelian yang mudah dan pantas. Mereka menilai pembekal berdasarkan kecekapan sistem pesanan digital, komunikasi masa nyata serta kebolehan menjejak penghantaran secara real time. Oleh itu, Greenpact perlu memastikan sistem e-dagangnya menawarkan ciri-ciri automasi dan ketelusan agar dapat memenuhi jangkaan pelanggan industri moden. Bagi cadangan jualan unik ataupun Unique Selling Proposition ataupun USP, dalam pasaran yang kompetitif, Greenpact Solution menonjol melalui 5 cadangan jualan unik. Yang pertama adalah MOQ fleksibel dan harga bertingkat. Pelanggan boleh membuat pesanan dalam jumlah kecil atau besar dengan diskaun mengikut volume. Ini membantu perusahaan dan pengedar kecil mendapat produk berkualiti tanpa beban kos tinggi. Yang keduanya adalah perkhidmatan reka bentuk pantas dan custom branding.
Syarikat mampu menyediakan sampel bercetak dengan logo pelanggan dalam masa 2 minggu, yang mana pendekatan ini adalah sesuatu yang jarang ditawarkan oleh pesaing. Yang ketiga adalah pensijilan dan jaminan kualiti antarabangsa. Pensijilan seperti EN 13432 dan Halal Malaysia telah menjadi bukti kredibiliti produk. Yang keempat adalah pembuatan tempatan dengan pusat pengedaran serantau seperti di Singapura dan Dubai bagi memastikan penghantaran lebih pantas dan kos lebih rendah. Dan akhir sekali adalah laporan kelestarian dan program peralihan hijau untuk perusahaan kecil dan sederhana, di mana program ini membantu perniagaan lain beralih daripada plastik konvensional kepada bahan mesra alam sambil menilai impak karbon mereka. Dan kesemua faktor ini menjadikan Greenpact bukan sahaja pengeluar, tapi adalah rakan niaga strategik yang memahami keperluan pasaran hijau. Seterusnya, bagi analisis persaingan dalam pasaran pembungkusan hijau, pesaing utama Greenpact termasuk Biopack daripada Australia, Vecway daripada United Kingdom serta syarikat tempatan seperti EcoPack Malaysia. Pesaing antarabangsa memiliki jenama kukuh dan pensijilan lengkap, tetapi menawarkan MOQ yang tinggi dan kos penghantaran mahal bagi pelanggan di Asia. Dan kelebihan Greenpact adalah pada harga yang fleksibel, pengeluaran tempatan dan strategi digital yang membolehkan pelanggan membuat pesanan terus melalui portal dalam talian. Dan jika dilihat berdasarkan analisis kedudukan pasaran, Greenpact boleh digambarkan sebagai pembekal eco-packaging serantau yang fleksibel, bersijil dan berpaksikan digital. Dan kedudukan ini membolehkan syarikat menarik pelanggan dari pelbagai peringkat daripada PKS hingga korporat antarabangsa. Seterusnya, bagi strategi harga dan kedudukan. Strategi harga Greenpact dibina atas 3 asas utama. Yang pertamanya adalah value based pricing, iaitu harga berdasarkan nilai kelestarian yang ditawarkan. Yang kedua adalah cost plus pricing, yang mengambil kira kos bahan mentah dan pengeluaran, serta competitive pricing bagi memastikan harga sepadan dengan pasaran semasa. Dalam platform e-dagang business to business seperti Alibaba.com, Greenpact mengamalkan sistem harga bertingkat. Contohnya, diskaun 5% ataupun 5% untuk pesanan kecil, 10% untuk sederhana dan 5% bagi pembelian pukal. Strategi ini menggalakkan pesanan berulang dan membina kesetiaan pelanggan. Dari kedudukan jenama, Greenpact digambarkan sebagai pembekal mesra alam kategori pertengahan ke premium dengan imej profesional dan berdaya ekspor. Untuk itu, 3 mesej utama yang diketengahkan adalah rakan niaga lestari, pemudah digital dan pembekal dipercayai. Bagi strategi promosi dan pemasaran dalam talian, kita boleh katakan bahawa Greenpact menggunakan pendekatan komunikasi pemasaran bersepadu ataupun IMC yang menggabungkan pelbagai saluran secara serentak. Antara strategi utama adalah content marketing seperti video dan infografik yang mendidik pelanggan tentang kelebihan pembungkusan mesra alam. Keduanya adalah media sosial, di mana penggunaan platform ini seperti Facebook dan Instagram untuk promosi antarabangsa. Ketiga adalah email pemasaran, di mana maklumat produk dihantar dan tawaran secara terbuka dan sistematik kepada pelanggan tetap. Yang keempat adalah melalui chatbot dan WhatsApp business bagi meningkatkan respon segera dan pengalaman pelanggan. Dan dari sudut pemasaran dalam talian, Greenpact memberi tumpuan kepada 3 bentuk perdagangan digital seperti social commerce, iaitu jualan melalui media sosial dengan sokongan influencer korporat. Seterusnya, mobile commerce, di mana pembangunan laman web mesra telefon pintar dan sistem pembayaran mudah alih. Dan app-based commerce, iaitu potensi membina aplikasi mudah alih untuk pelanggan tetap. Semuanya bertujuan meningkatkan keterlihatan jenama, mempercepat urus niaga dan membina hubungan pelanggan jangka panjang. Okey, baik. Jadi melalui analisis yang telah kita tonjolkan tadi, kita boleh katakan secara kesimpulannya, Greenpact Solutions Sdn Bhd berpotensi menjadi salah satu peneraju industri pembungkusan mesra alam di rantau Asia Pasifik. Melalui gabungan strategi e-dagang, business to business, inovasi digital dan komitmen terhadap kelestarian yang kita tahu bahawa pada ketika ini sering dilaungkan tentang pembungkusan mesra alam dan sebagainya, syarikat ini bukan sekadar pembekal, tapi merupakan rakan strategi kepada organisasi yang ingin mencapai matlamat hijau dan tanggungjawab sosial. Dan kami percaya pendekatan ini akan memperkukuhkan kedudukan Greenpact di pasaran global serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi hijau Malaysia. Dan apa yang kita boleh lihat bahawa segala usaha yang dilaksanakan oleh Greenpact Solution ini merupakan satu indikasi terhadap usaha untuk membangunkan kelestarian alam dari sudut perkhidmatan perniagaan yang berteraskan pembangunan mesra alam. Dan sekian saja
pembentangan daripada kumpulan kami mengenai tajuk ini.